Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar UTM. Yang dihormati para pegawai, penasihat serta mahasiswa dan mahasiswi Universiti Teknologi Malaysia yang dicintai. Jadi saya Muhammad Hakim bin Isa daripada Seksyen Kebudayaan dan Oratori, Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar BAPP, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi seperti yang dipaparan, iaitu modul 8, pengurusan program kebudayaan dan risiko persembahan. Jadi apa yang saya akan bentangkan pada hari ini, inilah ringkasannya, iaitu pengenalan, perbezaan unsur kebudayaan dan hiburan, garis panduan pengurusan aktiviti kebudayaan dan oratori, langkah mitigasi risiko, kepentingan pengurusan risiko, borang-borang berkaitan yang digunakan pada aktiviti kebudayaan dan oratori, serta penutup. Jadi, kita berkenalan dahulu, apa itu Seksyen Kebudayaan dan Oratori. Jadi, Seksyen Kebudayaan dan Oratori merupakan satu seksyen yang menguruskan semua aktiviti-aktiviti pelajar yang berunsurkan kebudayaan dan oratori. Jadi kami berada di bawah Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar JTNC HEPA. Dan seperti anda lihat di paparan, inilah carta organisasinya. Kita ada TNC HEPA dan kita ada pengarah kita iaitu Dr. Hasrul. Dan pegawai pelulus aktiviti kebudayaan dan oratori, pegawai satu-satunya pegawai takbir kebudayaan kita iaitu Encik Muhammad Fauzi bin Abdul Rais. Dan inilah senarai-senarai antara kelab dan persatuan yang diuruskan oleh kami. Dan kita ada dua penyelaras iaitu Encik Muhammad Syahrizad atau dikenali sebagai Abang Zack dan juga Encik Muhammad Syawal lah. Jadi kita ada kesenian, kelab-kelab kesenian, kelab-kelab oratori dan juga kelab-kelab kebudayaan. Jadi skop tugasan seperti yang dipaparkan lah, sama seperti seksyen-seksyen lain. Okey, boleh dikatakan setiap program yang ada dah dilaksanakan oleh pelajar terdapat unsur-unsur ini. Jadi wujudnya kami di sini adalah untuk memantau lah dan juga memerhatikan segala perkara yang berkaitan dengan aktiviti kebudayaan dan oratori. Termasuklah sub-sub program kebudayaan dan oratori di dalam program-program pelajar yang lain. Contoh, anda semua ada buat program dinner, mungkin ada persembahan. Jadi kamilah yang memantau jenis-jenis persembahan tersebut. Contoh, festival FESCO pun ada persembahannya, jadi kita memantau. Dan juga program-program lain oratori, kita ada pengucapan awam, MC-nya yang akan membuat pengucapan awam pun kami akan semaklah siapa pelajar tersebut dan apakah aktiviti-aktiviti oratori yang dia nak sampaikan. Kerana sekiranya tiada tapisan, kita tak dapatlah mengahadkan di standard universiti, lebih-lebih lagi di universiti awam kita lah. Jadi ada 3 laluan, ini semua basic, anda boleh refer di modul Encik Zainuddin, iaitu laluan kelulusan program. Namun ada penambahan untuk seksyen kebudayaan dan oratori ini. Untuk kelab-kelab yang dipaparkan tadi, kita akan luluskan terus oleh Seksyen Kebudayaan dan Oratori, pegawai takbir kita Encik Muhammad Fauzi. Dan untuk college, laluannya adalah kelulusan pengetua kolej. Namun saya sangat menekankan untuk rujuk Seksyen Kebudayaan dan Oratori dulu, kerana kita ada borang dan kita ada semakan lah. Kerana sekiranya tiada semakan dan pantauan, pelajar-pelajar semua, anda semua akan tiada tapak untuk rujukan. Satu, tapak untuk rujukan. Kedua, anda tiada tapisan lah untuk membuat sesuatu program itu tanpa ada arah tuju. Bukannya kami nak mengatakan yang sekiranya anda tidak rujuk kami, anda semua tak dapat buat program kebudayaan. Tapi disebabkan kepakaran kami yang berlatarkan belakang pelbagai kepakaran, teknikal, moral support, cadangan jenis persembahan, benda itu semua berkait rapat dan saya sangat menekankan untuk semua pelajar-pelajar UTM rujuk kami dahulu sebelum mendapat kelulusan pengetua kolej dan juga mendapat kelulusan MPP bagi aktiviti-aktiviti di bawah kelab-kelab dan persatuan akademik lah. Jadi kenapa kita ni, pelajar UTM ni,
sangat aktif bergiat dalam seni kebudayaan dan oratori ni. Jadi selain daripada anda fokus kepada aktiviti akademik, kita juga sangat menekankan apakah yang pelajar-pelajar buat di luar waktu akademik, di waktu kuliah anda. Jadi sebenarnya saya sangat sukalah yang rehlah dan riadah, kelestarian seni budaya, dan kerana memberikan peluang kepada pelajar itu mendapatkan skill-skill tambahan. Dan bukan sahaja anda bijak dalam akademik, namun anda juga bijak dalam mendapatkan 6 kriteria inilah: akhlak dan disiplin, kreativiti dan inovasi yang anda buat sewaktu berbudaya, beroratori, kepimpinan dan kemasyarakatan. Anda berpeluang menjadi pemimpin seni budaya, kecemerlangan ilmu dan lain-lain yang saya sebutkan tadilah. Jadi inilah matlamat aktiviti kebudayaan dan oratori ini dilaksanakan di UTM. Seterusnya, ini adalah 6 jenis aktiviti kesenian yang boleh dikatakan popular, dan sekiranya ada aktiviti-aktiviti kesenian yang lain pada masa akan datang, saya dan tim Seksyen Kebudayaan dan Oratori sangat menggalakkanlah. Jadi sekarang yang kita fokuskan adalah 6, iaitu tarian, vokal, sastra, teater, muzik dan juga teknikal. Dan sekiranya pada masa akan datang, sekiranya ada penasihat-penasihat yang ingin menubuhkan persatuan-persatuan, contoh seni halus, seni had dan sebagainya, kita amat menggalakkanlah supaya kita boleh menambahkan lagi aktiviti-aktiviti kesenian di UTM ini. Kita di Seksyen dan Kebudayaan dan Oratori sangat menekankanlah perbezaan antara kebudayaan dan juga hiburan. Seperti saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan dapat lihat, sangat berbeza ya sebenarnya kebudayaan dan hiburan. Kerana selama ini saya dapat membuat survey ataupun secara terus bersama dengan pelajar-pelajar mereka sendiri, anda semua kebanyakannya tak tahu. Sebenarnya di Seksyen Kebudayaan dan Oratori kami sebenarnya menggalakkan yang belah kiri sebenarnya. Kita menggalakkan nilai warisan dan intelektual seni berbanding dengan hiburan komersial santai dan popular. Kerana ia selarilah dengan dasar kebudayaan negara, kerana kita nak memegang nilai dan warisan intelektual seni itu. Contoh program-program yang melibatkan kebudayaan, festival kebudayaan, malam apresiasi seni, pertandingan tradisional, bengkel seni, pertukaran budaya antarabangsa. Yang ini sangat banyaklah dibuat oleh program-program GOP yang membuat sub-program kebudayaan kan. Inilah antara program kebudayaan. Contoh yang hiburan, carnival concert, malam gala hiburan, busking, acoustic night dan DJ. Ini semua adalah dikategorikan sebagai hiburan. Sebab itu sebuah program yang dilaksanakan, kita akan membuat penilaian dahulu. Kerana di dalam kebudayaan kebanyakannya sangat intelektual lah dan dia sangat okey. Namun di hiburan kita perlu pantau. Kami di Seksyen Kebudayaan dan Oratori perlu memantau program-program anda semua kerana tidak berlaku perkara-perkara yang tak diingini lah. Jadi nanti saya ceritakan pula tentang risiko persembahan. Risiko persembahan dari segi kebanyakan ni dalam hiburan lah. Saya akan ceritakan tentang beberapa garis panduan yang selalu diguna pakai pelajar-pelajar yang nak membuat program kebudayaan dan oratori. Pertama sekali, wajib persetujuan bersama penasihat persatuan dan kelab. Sebab kerana terdapat beberapa program kebudayaan persembahan ni, dia tidak melalui penasihat dan pelajar memandai-mandai buat program dan membelakangkan penasihat. Jadi sekiranya penasihat itu kami di SKO menghubungi, penasihat tak tahu, kita akan tolaklah program-program kebudayaan anda. Kerana kita nak benda itu seiring supaya tidak meninggalkan chain of command yang sebarang-sebarang. Kita nak ada backup lah, iaitu penasihat sendiri. Persatuan tersebut kena tahu, ambil maklum. Yang kedua, lepas dah penasihat dah setuju, you guys buatlah kertas kerja. Seperti modul dalam modul Cik Zainuddin lah, cara buat kertas kerja dan sebagainya. Ketiga, semakkan kami. Di sinilah baru kami semak apa yang diperlukan. Sebagai contoh tadi, borang-borang apa, atau cara, RO, bahagian teknikal. Lagi kalau buat konsert, PTW, macam-macam lah perkara-perkara yang akan kami share sewaktu semakan kertas kerja tu. Jadi kami akan tapis lah. Kemudian,
kita ada 2 cabang, iaitu cabang 1 dan 2, iaitu 1 kelulusan pegawai kebudayaan sekiranya program dalam UTM, dan yang kedua adalah cabang kedua, program di luar UTM. Untuk buat masa ini kita akan perlu mendapat kelulusan keluar kampus yang ditandatangani oleh TNC HEPA lah. Ya, yang seterusnya barulah pelaksanaan program mengikut garis panduan dan laporan program. Laporan program ini sangat ditekankan di SKO kerana seperti yang tahu, pelajar-pelajar kebudayaan yang dah tahu, kita akan paparkanlah di social media kebudayaan UTM dan juga in collaborate with BAPP UTM. Seterusnya, garis panduan jemputan program kebudayaan dan oratori ke luar UTM. Boleh dikatakan dalam masa sebulan, Seksyen Kebudayaan dan Oratori menerima pelbagai jemputan program, lebih-lebih lagi pada waktu kuliah lah, during semester. Jemputan pertandingan, jemputan bengkel, jemputan apa-apa segala jemputan lah yang kami terima. Perlu lalu garis panduan inilah. Yang pertama, pemakluman penasihat. Seperti yang saya maklumkan tadi, wajib penasihat kena tahu. Lepas tu kertas kerja, buat kertas kerja bagi kepada SKO. Kemudian kita akan membuat semakan risiko dan bajet. Kenapa semakan risiko dan bajet ni penting? Kerana kita akan menilai sesebuah jemputan itu adakah berbaloi, adakah benda itu urgent important. Lepas tu adakah benda itu sekiranya tiada penyertaan atau kita tidak membalas ataupun kita tidak pergi jemputan tersebut, ada risiko tak? Jadi kita akan semak dulu sebelum kita ke next step, iaitu kelulusan kebenaran keluar kampus. Kerana di SKO kami akan membuat perbincangan dalaman dahulu sebab kita akan menilailah daripada risiko dan bajet tadi. Jadi di sini juga ada 2, iaitu di luar kita ada laluan tempatan, iaitu jemputan dalaman Malaysia. Dan juga kita ada laluan mobiliti luar negara. Selepas ini kita ada modul 9, prosedur mobiliti dan outbound. Nanti UGAS boleh rujuk ya di modul 9 tersebut. Jadi yang wajib memang UGAS kena ada borang perakuan pelepasan tanggungjawab. Yang ini diisi secara individu setiap pelajar untuk pelepasan tanggungjawab lah ke keluar kampus. Dan kemudian kita ada sokongan pengecualian kuliah. Okey, seperti yang anda lihat tadi, kita ada Encik Muhammad Syarizat. Dia merupakan staf yang membantu kita lah untuk membuatkan surat pengecualian, permohonan pengecualian kuliah. Namun kelulusan itu diluluskan oleh dekan fakulti masing-masing. Sekiranya anda berbudaya dan beroratori sewaktu waktu kuliah, sekiranya anda nak membuat pengecualian lah. Jadi kedua-dua laluan ni wajib dihadiri dengan laporan penyertaan. Seperti saya cakap tadi, laporan wajib untuk kita nak mengumpulkan data bersamalah. Okey, seterusnya garis panduan jemputan program berusurkan persembahan. Yang ini pula berbeza ya dengan garis panduan 1 dan 2 tadi. Yang ini adalah sesebuah jemputan oleh penganjur yang meminta SKO menghantar persembahan, lebih-lebih lagi pelajar lah. Jadi UGAS first mesti ada surat jemputan rasmi. Tak kisahlah penganjur ni daripada dalaman UTM, daripada luar UTM, kena ada surat jemputan rasmi untuk mendapatkan sebagai punca kuasa. Persembahan ni valid, ada infonya, ada maklumat supaya kita clear lah jemputan ni atau program ini wujud. Okey, kedua, borang permohonan persembahan. Di SKO kita ada borang, nanti di hujung ni saya akan tunjuklah gambaran borangnya. Borang permohonan persembahan. Di sinilah kita nak dapatkan detail yang saya cakap tadi tu. Sebab persembahan selalunya pelajar kebudayaan kita tidak perlu buat kertas kerja lah. Kerana untuk aktiviti persembahan selalunya kita akan isi borang permohonan ni untuk mendapatkan info, lampiran untuk kita dapat kelulusan dan semakkanlah jenis-jenis persembahan tu. Akan ada beberapa perkara lah, iaitu kita akan berbincang bersama penganjur. Kita jugalah yang akan mencadangkan apa yang boleh, apa yang tak boleh, do and don'ts dan sebagainya. Kemudian baru kita lantik pelajar. Untuk proses lantik pelajar pula, kita akan semak lah. Di Seksyen Kebudayaan dan Oratori, kita sangat menekankan kumpulan-kumpulan yang berdaftar. Secara contohnya, kumpulan-kumpulan yang berdaftar di bawah Seksyen Kebudayaan dan Oratori, yang 6 persatuan kesenian yang saya sebutkan tadi tu. Kemudian aktiviti-aktiviti kelab-kelab di bawah JKP College, dan juga mungkin ada beberapa kelab-kelab aktiviti yang aktif di fakulti. Jadi untuk nak melantik ni,
kenapa pentingnya lantikan ini? Kerana lantikan ini adalah bukti. Sebagai contoh, sekiranya ada token, kita di surat lantikan inilah pembuktian yang kita melantik seorang pelajar itu, sekiranya nak dibayar menggunakan saluran prosedur yang betul. Jadi anda semua yang membuat persembahan ni wajiblah mendapat surat lantikan. Kerana di dalam surat lantikan ini juga sangat penting, kerana ia juga seiring nak keluarkan sekali surat pengecualian kuliah anda sekiranya anda semua membuat persembahan waktu kuliah. Kemudian kandungan persembahan, ini saya cakap tadi tu, kandungan persembahan, kostum dan lagu, yang ini lebih-lebih lagi hak cipta. Pada masa ini hak cipta ini sangat penting ya untuk kita semak, kerana tak semua kita boleh, lebih-lebih lagi lagu lah, kita tak boleh rilis sebarang-sebarang, menggunakan sebarang-sebarang. Kerana contoh, you guys ada buat live anda boleh di block, boleh di remove. Kemudian yang ketiga ni paling penting, penilaian risiko persembahan ni ada efek tak dekat universiti, ada efek tak dekat anda secara individu, kumpulan anda, kepada pihak-pihak anda. Jadi sekiranya semua ni dah komplit, barulah kita dapat kelulusan, barulah anda memulakan sesi latihan dan raptai. Kemudian persembahan dan juga buat laporan. Seperti saya cakap, sangat penting laporan, kerana ada pelajar yang memberitahu kepada saya kenapa program-program dia tidak dipaparkan di seksi kebudayaan dan oratori. Saya maklumkanlah, you guys tak hantar laporan dan kami tak tahu program anda tu berlangsung. Mungkin sebelum ni atau selepas atau akan datang. Jadi kena laporkanlah kepada kami untuk posting social media. Kemudian next, garis panduan. Ini juga popular, di mana terdapat beramai pelajar dan juga staf-staf yang bertanya mengenai prosedur jemputan artis dan selebriti yang dari luar ke dalam kampus. Okey, saya terangkan secara ringkas. First sekali, kertas kerja wajib mengikut prosedur kertas kerja di BAPP, dan kena lampirkan borang penilaian risiko dan ceramah dan persembahan. Jadi inilah rujukan utama paparan yang saya tunjukkan ini, contoh muka surat pertama bagi borang penilaian risiko, ceramah dan persembahan. Untuk makluman semua, borang penilaian risiko, ceramah dan persembahan ini berbeza dengan borang yang disediakan oleh OSH, kerana yang ini dia lebih detail dari segi persembahan dan ceramah, konten dalam dia tu. Kerana di dalam borang OSH dia tidak menyatakan lagu apa, jenis persembahan apa, jenis lagu yang baik atau tidak, lirik yang bukan-bukan, tarian yang di luar terlalu tidak selesa dipandang dan sebagainya. Itu perlu wajib diisi dan kemudian disemak oleh SKO, iaitu pegawai kebudayaan kita lah, Encik Muhammad Fauzi. Dan dari sini kita ada dua laluan, iaitu sekiranya you guys membuat program tu berskala besar, contoh FESCO, program-program berskala besar ni, sekiranya anda nak melibatkan artis rakaman, selebriti popular, pempengaruh media sosial yang ada nama, wajib disokong oleh kami, Seksi Kebudayaan dan Oratori, yang borang tadi tu dilampirkan dalam jawatan kuasa kelulusan artis dan selebriti Pusat Islam JTN Sepah. Untuk makluman semua, Pusat Islam sekarang berada di bawah JTN Sepah. Jadi sekiranya anda dah submit borang tadi kepada jawatan kuasa ini, barulah sekiranya lulus, barulah mendapat kelulusan pengarah Pusat Islam. Sekiranya tak lulus, kita kena semak balik. Kita akan berbincang semula, apakah artis yang jawatan kuasa cadangkan. Jadi itu kena tertakluklah, you guys kena akur, kerana kita di peringkat universiti, kita ada had dan kita ada pemantauan. Tak semua yang mungkin anda plan itu, artis-artis atau selebriti anda plan itu berjaya, kerana kita akan semak latar belakang dia dan sebagainya. Kemudian barulah pelaksanaan program sekiranya dah dapat kelulusan pengarah. Clear semua? Jadi kat sini laluan untuk sokongan ni sekiranya masuk ke jawatan kuasa. Sekiranya tiada artis, tiada selebriti, tidak berskala besar, pelajar UTM, staf UTM yang kita kenal, jadi kita hanyalah semakkan saja di rujukan pertama borang tadi tu dan kita kelulusan program macam biasa mengikut flow yang muka surat awal tadi saya paparkan. Kalau college lalu pengetua lah, kalau fakulti akademik lalulah MPP, dan sekiranya persatuan-persatuan di bawah kami luluskan. Seterusnya, kenapa
risiko ni kita perlu berjaga-jaga. Okey, first kali reputasi. Kita membawa logo UTM ke mana-mana. Once you guys pelajar UTM, you guys membawa nama UTM. Jadi reputasi, kandungan yang tidak sesuai, lucah, sensitiviti agama, budaya dan kaum, isu tular, viral negatif di media sosial. Yang ketiga ni sangat bahaya. Kerana sekiranya viral perkara-perkara negatif yang anda lakukan, walaupun anda anggap itu sebagai aktiviti berbudaya biasa, namun reputasi itu tidak disalahkan kepada individu yang buat tersebut. Automatik akan salah kepada logo yang anda bawa, UTM itu. Jadi beringat, penilaian risiko ni amat penting. Borang saya cakap tadi tu, kerana kita nak kawal risiko reputasi ni. Kedua, keselamatan, kecederaan fizikal peserta, kesesakan luar kawalan, bahaya kebakaran daripada elektrik. Ini half borang OSH dan juga half borang kita lah. Kecederaan fizikal peserta, contoh you guys nak menari, nak panjat sampai ke 5-6 layer atas sekali, lepas tu jatuh. Kemudian kita tak nak lah kan, contoh meninggal dunia. Jadi sekiranya berlaku perkara tersebut, siapa yang harus dipersalahkan? Siapa yang dipertanggungjawabkan? Sebab itulah borang penilaian risiko ni sangat penting, kerana kita nak dapatkan explanation apa sebenarnya sebuah persembahan yang nak dilaksanakan tersebut, supaya kita nak mengelakkan perkara sebegini berlaku lah. Ketiga, risiko kewangan, perbelanjaan pecah bajet, tajaan ditarik balik atau tidak mencukupi, pembatalan program saat akhir. Ini juga kita perlu kawal. Kemudian next, risiko perundangan, pelanggaran hak cipta karya. Seperti saya cakap tadi, tak semua hak cipta itu free ya. Ada yang memang menekankan hak cipta mereka itu dan boleh saman sekiranya seseorang penganjur itu ataupun you guys pelajar yang buat program tak dapat kebenaran hak cipta karya oleh penulis asal. Penggunaan karya tanpa kebenaran, pelanggaran terma dan syarat rasmi UTM. Jadi inilah antara ancaman-ancaman risiko yang kita perlu nilai sebelum kita luluskan sesebuah program kebudayaan dan oratori. Okey, ni next, pemetaan risiko mengikut konteks persembahan. Ni contoh contoh tarian dan teater. Seperti saya cakap tadi, kecederaan fizikal penari pelakon, kegagalan fungsi prop dan set teknikal, kandungan skrip lirik atau kostum yang melanggar etika. Kedua, konsert dan showcase, kegagalan sistem audio berfungsi secara tiba-tiba. Macam mana? Kedua, masalah kawalan audiens, crowd control dan provokasi. Ada provoke, ada yang audiens yang tak dapat dikawal, sampai naik atas pentas dan sebagainya. Ketiga, gangguan ketenteraman dan keselamatan dewan. Jadi ini semua perlu dinilai daripada penilaian risiko tu lah. Ketiga, penglibatan artis luar, kehadiran penonton melepasi kapasiti maksimum lokasi, pelanggaran kontrak terma persembahan, kontroversi peribadi artis yang dijemput. Jadi ini semua melibatkan jawatankuasa tadilah, sekiranya pelibatan artis luar. Garis masa mitigasi risiko acara. Ni penting ya untuk saudara-saudari semua ambil maklum. Apa-apa yang you guys buat, you guys mesti ada 3 benda ni. Yang pertama, sebelum perancangan. Apa perancangan? You guys kena semak dulu teliti kandungan persembahan kebudayaan dan oratori yang you guys nak laksanakan. Kedua, laksana raptai teknikal. Raptai teknikal sangat penting. Sekiranya lebih-lebih lagi program yang berskala besar, kalau you guys tak buat raptai teknikal ni, masalah. Habislah program anda tu. Anda persembahan yang gempak macam mana pun, tapi kalau tak ada raptai, tak smooth, habislah. Memang akan membuat drag masa dan akan dilabelkan sebagai sebuah program tu tak berjaya lah. Ketiga, semakan keselamatan lokasi fizikal. You guys kena site visit dulu. Kalau buat kat Tasik, persembahan kat Tasik macam mana? Kalau buat persembahan kat Dewan macam mana? Kalau buat persembahan di luar macam mana? Kena semak dulu lokasi secara fizikal. Keempat, taliman keselamatan kru dan insurans jika perlu. Jadi perancangan-perancangan awal ni you guys kena get ready lah peluru anda. Kemudian semasa pelaksanaan, you mesti wajib ada pegawai bertugas sentiasa yang memantau aktif. Sama ada pegawai bertugas ni daripada bahagian aktiviti bangunan pelajar, penasihat anda, pensyarah anda, fellow anda perlu ada. Kerana kita tak nak ada isu-isu yang saya tak tahu. Sesebuah program tu tak diketahui oleh penasihat. Seperti saya cakap awal-awal tadi, sebelum nak buat program, nak buat persembahan atau apa-apa perkara, penasihat perlu tahu itu. Apa yang nak dibuat daripada A to Z. Sekiranya penasihat tak tahu, kami automatik tidak luluskan lah.
kerana kita tak ada pegawai yang dapat mengawal aktiviti anda. Kedua, pasukan kawalan penonton yang dikerahkan. Ini ikutlah kalau program itu skala besar, UGAS melantik bahagian keselamatan dan sebagainya. Pasukan perubatan dan pelan kecemasan sedia ada. Pemantauan sentimen media sosial secara live. Untuk makluman semua, saya cakap tadi, hak cipta karya sangat penting supaya anda tidak tersasar. Sila semak betul-betul setiap konten atau setiap persembahan yang UGAS nak laksanakan tu. Lebih-lebih lagi secara live lah, kerana kita tidak dapat padam dan benda itu kekal sentiasa di dalam social media dan juga di website-website Google dan sebagainya. Kemudian selepas penilaian, UGAS kena ada penyediaan laporan apa yang UGAS buat, gambar, media dan sebagainya. Itu memang satu set lah, setiap program perlu ada dokumentasi penuh keberkesanan program. UGAS kena update laporan, dokumentasikan supaya sesebuah program itu ada hasilnya lah. Bukannya UGAS hanya buat persembahan hiburan semata-mata, tak ada hasil kan. Jadi kita kena dokumenkan, dapatkan makluman selepas program. Kemudian sesi penilaian risiko dan cadangan penambahbaikan. Ini postmortem lah bersama penasihat anda dan juga kami. Kami pun akan membuat komen lah. Sekiranya program itu bagus ataupun masa akan datang boleh ubah macam mana mengikut kehendak universiti. Okey, ni saya cakap tadi tu. Borang berkaitan bagi aktiviti kebudayaan dan oratori. Yang 3 borang ini top 3 yang memang kita selalu gunakan. Yang pertama, borang penilaian risiko saya cakap tadi tu, ceramah dan persembahan. Kedua, borang permohonan persembahan daripada penganjur. Tak kisahlah penganjur tu daripada pelajar, penganjur tu daripada luar, daripada laman UTM. Borang permohonan ni untuk nak kita dapatkanlah info sesebuah persembahan tu. Dan tak semestinya kita lulus permohonan persembahan tu, kita akan menilai dahulu waktu sesebuah persembahan itu kita dapat laksanakan tak. Sebab kalau contoh permohonan persembahan tarian tapi seorang penari pun tak ada, jadi kita tak boleh buat apalah. Kita akan serahkan semula dan kita akan maklumkan cadangan-cadangan penari-penari luar untuk dijemput lah. Kemudian seterusnya borang QPA 9A ni, borang penyerahan peminjaman peralatan milik UTM yang kita guna pakai sekiranya ada yang nak meminjam peralatan. Apa peralatan yang boleh dipinjam, kita akan boleh rujuk lah di seksyen kebudayaan dan oratori apa yang kita sediakan. Next, 4 tonggak penganjuran aktiviti kebudayaan. First, kita kena patuh prosedur, mendapatkan kelulusan yang betul dan tepat mengikut hierarki seperti yang saya maklumkan garis panduan tadi tu. Kita perlu menjaga reputasi, memastikan kandungan beretika, berintegriti dan mengekalkan imej UTM. Ketiga, utamakan keselamatan, sifat kompromi terhadap pengurusan risiko, persembahan dan peserta. Dan yang keempat, ni paling penting, berimpak tinggi. Membangunkan akhlak, daya kepimpinan, kelestarian warisan dan bakat di peringkat nasional dan antarabangsa. Jadi, nak beraktiviti kebudayaan juga, tapi UGAS kena ingat, kita kena sentiasa, UGAS pelajar UTM, UGAS membawa nama UTM ke mana-mana saja, luar atau dalam. Jadi, di sini saya akhiri dengan satu pesan, iaitu jadikan visi seni anda sebuah realiti yang selamat dan membanggakan. Supaya anda tidak tersasar, dan saya menekankan supaya pelajar-pelajar yang aktif berbudaya dan beroratori untuk sentiasa kekal aktif, bergiat aktif dan dapatkan khidmat nasihat kami. Sesi kebudayaan dan oratori sentiasa support apa-apa program ataupun apa-apa penganjuran, apa-apa penyertaan, pertandingan dan sebagainya. Kita akan support dan sila hubungi kami lah. Jadi untuk sebarang rujukan, permohonan, khidmat nasihat, sila berhubung terus dengan seksyen kebudayaan dan oratori di bawah bahagian aktiviti pembangunan pelajar, Jabatan Timbalan Yang Chancellor Awal Pelajar dan Alumni. Jadi di sini ada social media kami, dari Facebook, ada IG, TikTok, kontak. Sekiranya tak nak kontak kat social media, boleh datang ke kaunter M4243, cari kami sendiri di sana dan kita akan berhubung teruslah untuk berkomunikasi mengenai kebudayaan dan oratori. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih.